Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni aku nak buat video pasal Khairul Amin punya resipi koktel. So sekarang ni dalam pukul 3.48 petang. Kita pergi beli barang dulu. Lepas tu lepas aku buat barang tu kita terus buat air tu. So jom. Okay, mula-mula kita beli susu cair dulu. Susu cair kita ambil 1 tin. Lepas tu laici 1 tin. Okay, laici. Lepas tu fruit cocktail 1 tin juga. Okay, kalau ikut resipi Khairul Amin tu dia ada buah naga, yogurt dengan pink guava tu. Tapi aku tak beli yang pink guava tu sebab yang tu susah sikit nak jumpa. So aku guna barang yang ada je lah. Okey, untuk buah naga ni kita potong. Wow, merah kan isi dia. Lepas tu kita potong. Aku potong dada. Okey, resipi ni aku dah haka sikit daripada resipi Khairul Amin yang asal tu sebab aku tak ada yang sangkuit punya brand tu. So aku gunakan apa yang ada je. Okey, mula-mula kita masukkan buah naga merah ni kat dalam ni. Lepas tu yogurt aku masukkan 3 kotak. Then aku masukkan laici 1 tin. Okey, lepas tu aku masukkan fruit cocktail. Susu cair aku letak 1 tin. Memandangkan buka puasa lambat lagi, aku tak letak terus ais sebab aku takut nanti hilang rasa ori air koktel ni. Okey, last kita masukkan tembikai kuning kat dalam ni. Yang ni optional je sebab dalam resipi Khairul Amin tu tak ada. Okey, dah siap. 2 hours later. Mula. Ibu. Ni apa ya? Itu ni ada tembikai, ada naga. Gapian ke? Abang dia ambil air batu. Awal betul ambil air batu. Macam mana potong terik? Siap saya. RM5. Siap dah. Cuma dah letak kat luar lagi. Okey, ini yang last. Bismillah. Sibuk lah kau. Tak. Tapi masam sikit lah sebab letak yogurt je.